Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kerana bersama kami dalam sesi live kesihatan hari ini. Ramai pesakit rasa berdebar bila dengar perkataan bius. Ada juga yang takut dan sebab tak sedar. Ada juga yang risau tak bangun selepas pembedahan. Hakikatnya, anestesia adalah prosedur perubatan yang sangat terkawal dan selamat apabila dikendalikan oleh pakar. Hari ini bersama kita Dr. Lemihan, pakar bius Putra Medical Center, untuk membantu kita faham lebih jelas tentang apa itu anestesia, jenis-jenis bius dan tahap keselamatannya. Jangan lupa tetek skrin dan jom kita mulakan sesi live. Okey doktor, boleh doktor perkenalkan diri dulu? Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Dr. Lin, pakar bius dan rawatan kritikal di Putra Medical Center, Alostar. Apa khabar semua? Okey. Boleh kita mulakan dengan soalan? Okey, pertama, apa persediaan yang perlu kita tahu sebelum pembiusan? Okey, untuk pembiusan ni, bius akan diberikan kepada pesakit yang menjalankan prosedur ataupun rawatan pembedahan, bergantung kepada jenis pembedahan atau iaitu elektif ataupun emergency, kecemasan. Selalunya pesakit kita datang untuk operation jenis yang dah ada rancang, yang dah terancang, iaitu elective surgery. Jadi persediaan dia adalah yang paling penting puasa. Untuk sebelum pembiusan apa-apa jenis, pesakit kena puasa sekurangnya 6 jam sebelum operation dijalankan ataupun semalaman. Ikut nasihat doktor. Kedua, pasien kena menjaga kebersihan sendiri, iaitu mandi apa semua digalakkan, dan juga kalau boleh datang dengan hospital dalam keadaan yang kemas, tak perlu make up banyak-banyak ataupun just ringan light, no jewelry, tak ada barang kemas. Contact lens kalau boleh jangan pakai, tapi kalau terpaksa I think it's better you bring your cermin mata lah. Selain tu, ubat-ubatan yang sedia ada, semua preskripsi ataupun apa-apa ubat yang tengah makan, contohnya untuk pesakit yang ada kecil manis, darah tinggi, dimakan siap-siap ataupun dibawa ke hospital untuk keterangan lanjut lah. Satu lagi, arrangement ataupun persediaan untuk peneman ataupun keluarga untuk teman anda sepanjang proses pembiusan ataupun operation, ataupun untuk membawa anda balik hari yang sama sekiranya pembedahan anda jenis day case. Okey doktor, soalan yang kedua, adakah bius ni dia ada banyak-banyak jenis? Apa jenis bius? So bius ni secara amnya ada banyak jenis. Yang secara am yang kebanyakan adalah bius penuh ataupun general anesthesia GA, ataupun biusan setempat yang boleh dibahagikan kepada beberapa jenis yang lain lah, seperti spinal, epidural ataupun lokal lah, bius kat lengan sahaja. Okey, soalan yang ketiga kita raikan daripada media sosial kita. Berapa lama ubat bius ini berkesan? So ubat bius ini akan berkesan sepanjang operation, sepanjang pembedahan. Sejurus anda dimasukkan ke Dewan Bedah, anda akan diberikan, contohnya kalau bius penuh, diberikan terus dan awak akan tidak sedar ataupun tidur. Jadi prosedur mengambil masa berapa lama adalah berapa lama bius tu akan diberikan dan ia boleh dilanjutkan sekiranya diperlukan. Okey, soalan yang ketiga doktor. Apa perbezaan antara bius penuh dan sepadan? Sebab ramai yang keliru dengan soalan ni. So untuk bius penuh ni, patient tidak sedar sepenuhnya ketika operation. Ini disebabkan ada pemberian ubat bius yang akan suppress atau mengurangkan aktiviti neuronal dalam otak kita untuk menyebabkan kita tidur dan tidak sedar. Kadang sampai patient tidak ada respon kepada apa-apa stimulasi ketika pembedahan. Patient juga tidak akan mengingat apa-apa yang berlaku di dalam dewan bedah sebab memori tidak akan terhasil bila berada di bawah keadaan bius penuh. Wah, nampaknya soalan betul-betul dekat media sosial kita. Okey, ada yang tanya, doktor, adakah orang yang berpenyakit kronik atau faktor umum menjadi penghalang kepada pembiusan?
Okay, so secara umumnya umur ni bagi saya satu nilai. Okay, walaupun ia boleh kita katakan kalau patient yang lebih tua, kecenderungannya adalah patient mungkin lebih lemah ataupun organ-organ yang ada banyak kesan daripada penyakit. Jadi kita rasa benda ni bahaya. Tapi sebenarnya ada juga pesakit yang walaupun dengan usia yang lanjut masih sihat, mengekalkan kesihatan tubuh badan yang okey dan ataupun kalau berpenyakit memakan ubat ikut masa. Jadi kalau penyakit tersebut terkawal dengan ubat dan pasien tiada sebarang komplikasi daripada penyakit yang sedia ada, jadi selepas penilaian dan perbincangan dengan Dr. Views, sebenarnya Views tu masih boleh dilakukan dengan selamat dan berkesan. Okey. Ada lagi soalan doktor. Doktor, selamat tengah hari. Boleh saya tahu kenapa ada pesakit rasa loya atau pening selepas pembedahan? Okey, kesan loya ni disebabkan beberapa faktor. So, untuk ubat bius ni bila diberikan, dia kadang-kadang akan merangsang bahagian otak yang bertanggungjawab untuk muntah. Okey, kita panggil vomiting center. So, tempat ni bila dirangsang akan menyebabkan pesakit ada kesan untuk loya atau muntah selepas pembedahan. Kadang-kadang juga ada sesetengah operation, okey, yang ada kecenderungan untuk menyebabkan loya dan muntah. Jadi ini bukan kesan bius saja, tapi jenis operation. So contoh operation laparoskopik, operation telinga tengah ataupun operation untuk otot mata. Okey. Soalan yang seterusnya doktor. Berapa lama pesakit akan sedar selepas pembedahan? So untuk jenis operation ni, kalau pesakit tu dia depends on whether pesakit terima bius jenis apa. So untuk bius penuh selalunya dalam beberapa jam dan juga bergantung kepada keadaan badan ataupun tahap kesihatan pesakit tersebut. Selalunya kalau dia buat pagi, by petang dalam beberapa jam patient tu dah akan sedar. Dan selalunya Dr. Bius akan memastikan sekurangnya patient dah sedar, boleh bernafas sendiri dan stabil sebelum dihantar balik ke ward. Kalau untuk pembiusan separa, pesakit akan recover atau pulih dengan lebih cepat berbanding bius penuh. Dan kalau pembiusan setempat, kadang-kadang patient tidak tidur atau sebenarnya dia sedar masa operation. Okey. Soalan yang menarik doktor. Doktor, stres tak jadi pakai bius? Saya rasa dalam bina ini tak ada pekerjaan yang tidak stres lah sebenarnya, dan kebanyakan kerja adalah tempat-tempat ataupun timing dia yang kita stres. So untuk Dr. Bius ni kebanyakan masa ni semua adalah lancar dan nak katakan stres pun tidaklah sangat. Tapi kadang-kadang bila ada kes kecemasan yang pesakit datang dengan keadaan yang tak stabil, puasa masa tak cukup, tapi pembedahan terpaksa dijalankan untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Jadi kadang-kadang stres tu dia akan naik sikit lah. Tapi benda ni adalah agak jarang. Okey, menarik jawapan doktor. Okey doktor, ada yang tanya lagi. Dr. Views ni hanya bekerja di Dewan Bedah je ke? Tidak. Okay, so untuk Dr. Bius, yang ini Dewan Bedah kita. So kebanyakan masa Dr. Bius akan berada di dalam Dewan Bedah dan melakukan pembiusan lah untuk prosedur-prosedur ataupun operation. Kita ada juga berada di bahagian ICU ataupun unit rawatan kritikal untuk menstabilkan pasien, memberi ubat tidur ataupun resusitasi pesakit yang tidak stabil. Kita ada juga kadang-kadang di labor room ataupun bilik bersalin yang untuk memberikan rawatan epidural untuk menekankan sakit ketika bersalin untuk pasien, dan juga di jabatan radiologi untuk memberi ubat pembiusan separa ataupun sedation untuk patient scope ataupun yang menjalankan MRI. So nampaknya yang soalan yang stres tadi tu menarik perhatian followers kita. So kita raikan soalan lain sikit lah. Apa kelayakan yang perlu ada untuk menjadi pakar bius? Okay, so secara amnya kelayakan dia sama seperti doktor lain. You kena start off dengan your basic school, either your STPM or even your matrix. Lepas tu ke
medical school sekolah mendapatkan ijazah doktor perubatan. So selalunya dalam Malaysia ni dalam 5 tahun. Selepas tu anda kena berkhidmat selalunya dengan kementerian, okay, untuk beberapa tahun melalui posting ataupun proses housemanship dengan MO. Lepas tu anda kena menyambung belajar untuk sekurangnya another 4 tahun sebelum anda boleh mendapat sijil untuk pembiusan secara amnya lah. Dan juga adalah perlu masa untuk training untuk mungkin dalam setahun kedua lagi sebelum anda boleh diiktiraf sepenuhnya sebagai pakar bius yang boleh bekerja independen. Okey, kita balik ke soalan yang asal saja kita. Doktor, ramai yang sebenarnya lebih takut kepada virus berbanding pembedahan itu sendiri. Dr. Ling boleh terangkan secara ringkas apa sebenarnya dan yang ni dah tanya soalan, okey. Kita teruskan soalan ni. Okey. Soalan yang kedua, adakah pesakit yang ada penyakit seperti darah tinggi, diabetes atau masalah jantung memerlukan pertimbangan khas sebelum bius? Ya, semestinya soalan yang bagus. So, kebanyakan pasien yang ada masalah kesihatan seperti yang diterangkan tadi, selalunya kita sama ada akan mendapat rujukan daripada doktor bahagian lain atau doktor bedah untuk membuat penilaian pesakit sebelum operation di-schedule ataupun diaturkan. Okay? Dan kita sebagai pakar bius, kita akan menilai, tengok keadaan pesakit pada masa yang sedia ada dan juga bilakah operation tu akan dibuat, dan kita tengok balik semua ubat patient yang ada dan kita akan nasihatkan mengikutlah kesesuaian ataupun indikasi untuk bagi apa-apa penyakit yang patient sedia ada adalah stabil. So contohnya tekanan darah tinggi, kita agak dia punya tekanan darah ada stabil lah sebelum operation dalam keadaan yang optimal, ataupun paras gula yang okey dalam julat yang memuaskan lah untuk pesakit yang ada kencing manis sebagai contoh lah. Okey, maksudnya pesakit ni akan jumpa doktor pakar bius dulu sebelum pembedahan. Semua bius kita akan mendapat penilaian dan pemeriksaan fizikal oleh pakar ataupun doktor bahagian bius sebelum bius dijalankan. Oh, bukannya jumpa doktor dalam dewan bedah sahaja. Ada juga kes yang kita jumpa patient di dewan bedah lah. Tapi kesemua ni memang akan ada penilaian, perbincangan dan untuk mengambil apa orang kata consent atau persetujuan dengan patient lah sebelum bius tu dijalankan. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Selepas pembedahan, lepas pesakit sedar, bila yang waktu yang sesuai untuk pesakit dimakan? Okey, so recovery ataupun pemulihan selepas pembiusan. So lepas patient balik ke ward, patient akan selalu rehat lah sebab ada kesan bius yang masih ada. Okay. So lepas dalam beberapa jam patient bangun, okay, pesakit boleh start dengan minum air masak. Okay. So lepas patient dah minum dan tiada kesan lain seperti loya, muntah ataupun batuk, patient boleh minum dengan okey. Patient boleh advance ataupun proceed kepada makanan yang ataupun diet lah yang lebih ringan seperti MOI. Kalau boleh elakkan benda-benda yang terlalu berminyak, goreng atau heavy meal sejurus selepas operation. Okey, doktor. Adakah merokok memberi kesan kepada prosedur bius? Okey, so untuk merokok ni sebenarnya merokok kalau tanya mana-mana doktor ni memang adalah benda yang memudaratkan kesihatan. Jadi untuk bius ni dia akan ada kesan dia khususnya kalau patient akan menghadapi bius penuh. Okay? So apa-apa jua bius, doktor bius memang akan nasihatkan untuk patient untuk menghentikan merokok. Kalau idealnya adalah sekurangnya 4 sampai 6 minggu. Dan kesan merokok adalah seperti contohnya pengambilan oksigen lah. Dia akan kurang sebabkan karbon monoksida yang ada dalam asap rokok, ataupun tekanan darah tinggi ataupun nadi patient yang lebih tinggi ketika pembedahan disebabkan konten nikotin yang ada dalam rokok.
untuk perokok juga selalunya peparu akan ada lebih banyak lendir dan badan kita untuk membuang lendir ni akan juga kurang untuk perokok. Jadi risiko akan adalah sumbat kepada saluran pernafasan pasien lah, ataupun pasien kadang-kadang oksigen dia akan tidak cukup. Jadi untuk mengelakkan semua ini kita akan menasihatkan pasien untuk berhenti merokok lah, kalau boleh berhenti terus. Okey, yang dengar tu pesanan daripada doktor. Okey, kita raikan soalan daripada media sosial kita, mesti ramai yang nak tahu. Doktor, boleh terangkan apa itu epidural dan spinal? Okay, so epidural dan spinal ni adalah jenis pembiusan setempat ataupun regional anesthesia. So contohnya untuk pembiusan spinal, ubat bius akan dimasukkan ke dalam kawasan kita panggil arytenoid space ataupun spinal area patient untuk memberi kesan bius dan patient akan rasa kebas selalunya daripada level pusat sampai ke bawah kaki. Dan ini adalah sesuai untuk operation jenis pembedahan bersalin atau cesarean ataupun pembedahan di bahagian kaki lah, di bawah paras pusat lah. Okay. Epidural on the other hand adalah prosedur kita memasukkan kateter ataupun tube yang halus ke dalam belakang patient, bahagian tulang belakang, untuk memberi juga ubat-ubat bius yang untuk prosedur lah, dan selalunya adalah untuk contohnya untuk mengawal kesakitan, contohnya untuk epidural labor ataupun untuk memberi ubat tahan sakit ataupun bius, kita panggil local anesthetic lah, untuk patient selepas operation untuk mengawal sakit bila patient berada di ward lah. Okey doktor, saya rasa macam doktor dah explain mungkin, tapi kita raikan jugalah soalan daripada followers kita. Ada orang kata selepas WIS kita mungkin ingat sesuatu semasa pembedahan. Adakah ini benar? Boleh, apa komen doktor? Okey, so yang pembiusan ni seperti yang saya kata, kalau untuk pembiusan penuh ni dia berbeza dengan tidur natural sleep. So untuk tidur secara natural kita ada fasa untuk stages of sleep ataupun fasa tidur yang berperingkat, dan patient selalunya senang dikejutkan bila dalam keadaan tidur yang natural. Okay? Kalau untuk ubat bius penuh, selalunya ubat bius yang diberikan dia macam saya kata dia akan suppress, akan menurunkan aktiviti neuron dalam otak. Jadi patient tidak akan dirangsang, tidak dapat bangun dengan senang. Kadang-kadang tiada rangsangan ataupun respon, rangsangan apa-apa tiada respon, dan sebenarnya memori tidak dapat dibentuk ketika di bawah pembiusan penuh yang sempurna. Jadi recall tu tak sama seperti yang bila kita tidur dan mimpi. Dalam natural sleep disebabkan tiada kandungan ubat ini, jadi kadang-kadang kita masih boleh recall mimpi yang kita ada. Tapi kebanyakan ataupun yang patient yang saya jumpa sebelum ni, kalau kita memberi kesan bius dia, patient memang takkan ada recall apa-apa event ketika pembedahan lah. Okey doktor, saya baca soalan ni 2-3 kali tapi macam tak pernah faham. Mungkin doktor faham, saya rasa doktor faham. Daripada semut api, nama dia punya social media, stitch for scissor guna jenis apa, ada berapa kali sebelum tutup? Sorry? Dia kata stitch for scissor guna jenis apa? Stitch for scissor. Guna jenis apa dan berapa kali sebelum tutup? So kita nak Stitch. Saya rasa ini soalan lebih kepada doktor bedak ke? boleh ke? Okey. Okay, tak apa doktor. Kita raikan soalan yang seterusnya. Dr. Lee, di PSTK bagaimana pasukan anestesia bekerjasama dengan pakar bedah dan pasukan perubatan lain untuk memastikan keselamatan pesakit sepanjang pembedahan? Okey, so soalan ni selalunya kalau untuk doktor bahagian bius, selepas kita menerima apa-apa referral atau booking untuk pembedahan, kita akan mulakan penilaian kita untuk pesakit sampailah kita menjaga patient ketika operation dijalankan. Jadi walaupun patient di bawah keadaan bius, ada seorang doktor bius ataupun pakar bius akan menjaga patient sepanjang operation ataupun prosedur sampailah habis operation dan patient elok
hantar di kawasan pemulihan dalam OT kita. Jadi Dr. Pius akan memastikan kesemua badan dia punya fisiologi dia punya fungsi badan adalah stabil seperti tekanan darah, nadi, oksigen dan kawalan sakit adalah optimal sebelum pasien dihantar balik ke ward. Okey doktor, soalan yang seterusnya. Adakah pesakit akan sedar ketika virus separa dilakukan ataupun dia macam ingat-ingat lupa ke paling lalat ke macam mana doktor? Okay. So untuk bius separa tidur ni, dia sebenarnya kita panggil sedation lah. Okay. So untuk bius separa ni, dia sebenarnya ada kontinum untuk pembiusan, iaitu daripada stage awal adalah patient sedar sampai ke the other end, spektrum the other end di mana patient bius penuh. Jadi separa sedarnya dia ada darah dalam perantaraan. Jadi walaupun kadang-kadang patient ada sikit penggerakan during sedation ataupun bius separa ni, sebenarnya patient masih boleh tolerate, dia masih boleh tahan atau mampu untuk menyambung prosedur yang ringan seperti endoskopi lah sebagai contoh lah sampai ke habis. Dan selalunya patient ni tidak akan ingat apa-apa yang berlaku juga disebabkan kesan pelali. So maksudnya kalau yang separa sedar tu dia boleh ke bercakap dengan doktor tu ke macam mana? Okay. Kadang-kadang patient bila ada bius pelali ni saya tengok kadang-kadang dia akan bercakap ataupun cakap benda yang kita tak faham juga. Tapi sebenarnya lepas patient dah sedar full, bila kita tanya balik, patient tu memang dia tak ingat apa yang berlaku. Jadi ini adalah the beauty of sedation di mana patient masih ataupun yang jenis kadang-kadang patient yang cemas, dia boleh lagi melalui prosedur tu dengan selamat dan mengurangkan kesan sampingan yang adalah kepada pesakit. Dan selalunya patient jenis ni boleh balik pada hari yang sama untuk prosedur dan pembiusan separa lah. Okey doktor, kita raikan soalan daripada media sosial kita. Doktor, jika ibu bapa atau warga emas dalam keluarga perlu menjalani pembedahan, apakah perkara penting bagi ahli keluarga perlu memaklumkan kepada pakar bius terlebih dahulu? So untuk budak, kalau contohnya untuk pesakit pediatrik, kita selalunya akan prosedur tu adalah selalu parents ataupun penjaga kena menemani pesakit untuk masuk ke ward dan untuk penilaian dan paling penting untuk persetujuan pembiusan. Okay? Kalau untuk kanak-kanak. Okay? Dan selalu kanak-kanak bila datang ke hospital ni dia rasa macam asing dengan tempat ni. Jadi dengan adanya keluarga ataupun penjaga, selalunya benda ni akan membantu dalam kita punya perawatan lah. Apa-apa jenis perawatan, tak kisahlah untuk bius ataupun untuk rawatan yang lain. Sebab budak-budak dia akan rasa lebih selamat. Dia akan rasa lebih tenang jika ada sesiapa yang mereka kenali mengiring dia. Nampaknya ada waris pesakit yang sedang menentu video doktor. Dia cakap dia komen, "Thank you doktor untuk vis anak saya pada bulan 8 2025 untuk pembedahan tosir bersama dengan Dr. Hafiz." Sama-sama. Okey doktor, kita beralih dengan soalan yang seterusnya daripada media sosial kita juga. Dr. Lee, boleh terangkan secara ringkas mengenai anesthesia awareness? Okay. So anesthesia awareness ni adalah one of the complication ataupun orang kata side effect yang tidak diingini lah ketika pembiusan arm. Awareness ni maksudnya macam saya kata, patient selalunya dalam keadaan bius dia tak akan ingat ataupun tiada recall, tiada memory untuk apa-apa yang dijalankan. Tapi di masa-masa yang tertentu. Okay, so contohnya pembiusan kalau patient tu tak stabil dari segi tekanan darah, patient yang melalui datang untuk operation kecemasan ataupun patient yang datang untuk operation jenis trauma. Okay. Dia ada kecenderungan untuk mendapatkan awareness. Maksudnya patient dapat recall apa yang berlaku dalam dewan bedah. Okay. Ini adalah salah satu kita kata adverse ataupun complication lah kita yang tidak diingini. Dan selalunya ini dapat diatasi kalau pakar bius boleh mengawal ubat dengan
memberikan dos lah yang secukupnya tanpa memudaratkan tekanan darah ataupun pesakit lah. Ini agak jarang sebenarnya. Jadi kalau penonton yang bertanya soalan ni, anda tidak payah risau. Kebanyakan ataupun kesemua elektif kita punya operation ni tidak ada komplikasi demikian. Okay. Okey, ada juga yang, okey doktor, kita raikan komen daripada kita punya media sosial. Doktor, doktor biasa jumpa tak warga emas yang takut nak kena abuse? So, dan apakah nasihat doktor kepada mereka? Okey, untuk warga emas, selalunya kalau untuk operation sebab benda ni ya kadang-kadang ada warga emas yang dah sampai 70 tahun tapi tak pernah membuat operation, dan saya faham ini memang akan menyebabkan kita bimbang lah sebab faktor umur, dan kadang-kadang kalau faktor umur ada juga penyakit lah yang lain lah, contohnya kencemaran darah tinggi ataupun penyakit jantung dan buah pinggang lah yang akan merumitkan lagi lah kita punya pembiusan ataupun perawatan di hospital. Jadi nasihatnya adalah datang berjumpa dengan kita ataupun mana-mana doktor. Kalau untuk pembiusan, jumpa dengan doktor bius dan boleh kita sharing apa, memberitahu apa yang dibimbangkan lah, dan kita akan tengok dan menilai kesesuaian anda untuk diberi bius. Okey. Okey doktor, boleh doktor nak minta ni sikitlah komen ataupun pengalaman doktor sepanjang dalam banyak-banyak doktor jadi pakar bius ni. Apa pengalaman yang doktor tak boleh nak lupakan? Kalau boleh share sikit. Saya rasa tak ada yang kata saya boleh lupakan, sebab sebenarnya bagi saya kalau benda tu adalah benda yang boleh diingat apa-apa, maksudnya adalah benda yang serius yang pernah berlaku pada pesakit. Mungkin kalau nak tanya, kalau sebelum ni yang saya pernah bekerja, kadang-kadang ada patient yang memang bila operation, kadang-kadang yang kita risau mungkin benda yang macam contohnya pendarahan. Jadi benda ni akan sangat berada keadaan cemas, kita kena masukkan darah, dan selalunya kes-kes ni amat jarang. Jadi kalau saya mungkin saya akan ingat lah untuk kes jenis yang saya pernah handle lah, yang rumit ni lah. Secara amnya macam tu lah. Tak ada apa yang so far yang macam menyebabkan saya asyik berfikir pasal yang kes sebelum ni. Okey doktor, kita pun dah mencapai pukul 12.30 dan ini kita nak kena tamatkan kita punya live. Dan sebelum kita tamatkan sesi live kita kali ni, boleh doktor, apa pesanan doktor ataupun nasihat ke untuk followers di luar sana? Okay, so untuk pembiusan ni, saya harap penonton ataupun warga sosial media berpuas hati dengan explanation ataupun penerangan untuk hari ini, dan sekiranya anda mempunyai soalan apa-apa yang spesifik ataupun anda akan menghadapi bius pada masa akan datang, boleh datang berjumpa ataupun pergi jumpa dengan doktor bius anda untuk membuat persoalan, dan harap-harap kita boleh tolong untuk menjawab dan menyelesaikan apa-apa masalah atau kebimbangan yang ada lah. Okey. Segala okey untuk anda di media sosial. Saya pasti semua yang anda tinggalkan soalan saya dah jawab. Sorry, saya dah baca dekat doktor dan doktor pun dah jawab. Dan terima kasih kepada yang menonton. Dan untuk yang tanya nak tengok host, tak boleh lah sebab kita fokus pada doktor. Okey. Jadinya, jadi terima kasih kepada semua yang menonton hari ini, dan terima kasih juga kepada doktor yang sudi meluangkan masa bersama followers Putra Medical Center. Walaupun kita busy, walaupun doktor busy, tapi kita ambil masa sikit doktor. Okey, semoga perkongsian ini membantu anda lebih yakin dan memahami prosedur anestesia sebelum menjalani rawatan. Jangan lupa like, follow dan share dan tinggalkan komen untuk topik kesihatan yang seterusnya. Dan bagi anda yang bakal menjalani pembedahan atau prosedur yang melibatkan views, kami doakan semoga semuanya dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan kalau nak jumpa dengan doktor di Mihar pun boleh, nanti boleh datang ke Putra Medical Center. Kita buat appointment ya. Boleh? Okey, terima kasih doktor. Okay, sama.